Saya sendiri pun tak sempat mengikuti sebahagian daripada perkembangannya. Misalnya malam tadi Google Gemini dah upgrade dia punya model dia daripada 2.5 kepada model 3. So yang tu pun saya tak sempat lagi nak lihat, sempatlah dengar dengan apa ni sepintas lalu perubahan-perubahan yang ada dalam model terbaru sekarang ni. Dan sebagaimana tahu pun ChatGPT pun baru saja berpindah kepada 5 dalam 1 minggu ni, dah pindah kepada 5.1, dah upgrade pada 5.1 dah. Okey, so saya mulakan dengan perkara yang paling penting walaupun semua dah tahu ialah prompt kita. Sebab respon daripada AI ini berdasarkan pada prompt kita. Lebih smart prompt kita, lebih ekstensif prompt kita, lebih dapat jawapan yang baguslah. Kan. Yang kedua, sekarang ni terdapat begitu banyak functions yang muncul dengan begitu pesat sekali, terutama dalam Google AI. Kan. Jadi selain daripada prompt, antara benda penting juga ialah mengetahui fungsi mana nak digunakan. Contohnya, kalau kita nak minta AI bina mind map untuk kita, kan, kita boleh guna secara biasa, kan, tetapi biasanya hasil dia tidak baik, tidak sempurna lah. Tetapi dalam AI, khususnya dalam ChatGPT, dia ada satu fungsi tambahan untuk bina mind map. Jadi kalau kita tahu bahawa untuk bina mind map, kita kena hidupkan fungsi tertentu, ianya akan beri kelebihan kepada kita. Dan begitulah yang lain-lain. So ada dua elemen penting saya kira. Pertama dari segi prompt, yang kedua dari segi mengetahui fungsi mana yang hendak digunakan. Saya akan pergi dengan begitu banyak fungsi yang ada secara cepatlah, masa kita sangat terhad pagi ni. Okey, yang ni pun semua semua tahu, tetapi kita kadang-kadang terbiasa bertanya dengan ringkas. Okey untuk perkara-perkara yang agak general, tetapi kalau kita hendak hasil atau hendak membuat sesuatu yang agak kritikal, yang agak penting, kan. Contohnya katalah kita nak buat soalan soalan kepada pelajar kita, soalan peperiksaan lah, kan, exam, soalan exam, kan. Kalau kita tak beritahu konteks yang baik, yang jelas, hasil dia akan agak generik, kan. Dan dia tidak betul-betul fokus kepada apa yang kita hendak fokuskan dalam exam kita lah, kan. Okey, so yang ni sebentar lalu saja. Sekadar nak memulakan bahawa salah satu formula untuk bina prompt yang baik ni, kita kena pertimbangkan ada 4 components ni dalam prompt kita tu, kan. Satu role, kita nak AI tu jadi apa pada kita, khususnya kalau kita memerlukan maklumat-maklumat yang expert lah, kan. Contohnya anda sebagai seorang pakar pakar di dalam penulisan jurnal, Q1 katanya. Kita mulakan dengan role dia, kan. Anda sebagai pakar sakit jantung dan sebagainya. Itu pertama, peranan. Yang kedua, konteks. Konteks itu latar belakang. Kita kena sebut, sebab maklumat dalam AI ni terlalu banyak, begitu banyak, kan.
pada pelbagai peringkat, pada pelbagai bidang, domain. So jadi kalau kita tak beritahu konteks yang baik, dia akan generik lah respon dia kan. Tujuan kena jelas kan, dan bentuk output kita. Kita nak output kita macam mana, dalam bahasa apa, panjang mana, kedalaman dia macam mana kan, sasaran dia pada siapa kan. Kalau kita boleh sebutkan semua itu, ia akan sangat baiklah kan. Saya ni pergi cepat kalau perlu anda boleh interrupt saya, mungkin melalui chat. Saya tak pasti sebab ada mesej di sini bahawa tak boleh nak unmute mic. Kan. Okey, jadi perkara pertama saya nak cover selain daripada introduction kepada prompt tadi kan. Bila AI respond kepada kita, bila saya sebut AI ni, saya merujuk AI ni begitu banyak area, saya merujuk kepada chatbot, sama ada Google Gemini ataupun ChatGPT kan, ataupun yang lain-lain lah kan. Cuma pagi ni saya lebih tumpu pada dua perkara tersebut kan. Okey, bila AI respon kepada kita ni, ada dua bentuk, dua model yang dia gunakan untuk respon kepada kita kan. Pertama, model asal ni, model asal secara umum dipanggil model generik lah kan. Model generik ni tanpa pergi mendalam, dia guna kaedah pattern untuk menjawab soalan kita. Bila kita tanya soalan, dia akan cari daripada begitu banyak maklumat dia tu dalam bentuk pattern berdasarkan pada soalan kita, dan dia kumpul dan dia present pada kita. Dan teknologi sangat baik, walaupun bentuk pattern dia kutip sana kutip sini kan, tetapi hasil dia sangat baik. So secara umumnya model generik ni dah cukup baik untuk sebahagian besar daripada kerja kita kan. Dia cepat, dia boleh, biasanya jawapan dia dalam 1 hingga 2 saat saja dia boleh jawab, walaupun soalan kita tu soalan yang panjang, kecuali kan internet kita perlahan lah kan. So model generik ni sangat cepat, jawapan dia biasanya padat, kurang huraian dan sebagainya. Kemudian dah hampir setahun dah, saya kira lebih kurang setahun, AI dah keluar satu model lagi untuk menjawab. Dia panggil reasoning model atau thinking model. So yang model ni, sebelum dia jawab, dia macam dia plan dahulu apa yang dia kena cari, apa yang bagaimana nak semak jawapan, bagaimana nak susun jawapan. So dia akan ambil masa sedikit lah kan. Dan biasanya kalau kita guna AI, saya akan tunjuk sekejap lagi kan. Biasanya kita akan dia akan tunjukkan apa yang dia fikirkan untuk jawab soalan kita. So jawapan dia lebih mendalam, lebih kurang kesilapan. Model generik pun saya sebut tadi, sebahagian besar majoriti jawapan dia sangat baik dah kan. Tetapi untuk yang lebih kritikal kan, khususnya perlu analisis yang mendalam, kita kena pakai model reasoning. Even saya test dua file data yang ada kaitan antara satu sama lain kan. File tu file tak besar, jadi satu file nak relate dengan file yang satu lagi dari segi data dia kan. So saya dapati model generik tak boleh buat dengan sempurna. Ini pada masa sekarang kan. Teknologi ni sangat cepat berubah kan. So bila pakai model yang reasoning model, dia dapat jawapan yang baik lah kan. Okay, so reasoning model atau thinking model ni dia sesuai untuk matematik yang kompleks, programming pada orang IT, dan juga analisis yang mendalam.
Kan. Okey, saya tunjuk dahulu. Oh, sorry. Sekarang ni dah Gemini dah keluar model 3. Sebelum ni 2.5. Okey, nota saya tadi masih 2.5 lah. Kan. Secara umumnya default dia akan bagi generic lah. Kan. Tapi kalau nak thinking model, kan, kalau dalam Gemini sekarang ni bila saya klik di situ, nampak saya sekarang sedang tunjuk Gemini, nampak tak? Okey, terima kasih. Okey, so di sini model generic fast. Ini pun dari segi naming ni atau dari segi apa ni label dia ni kan berubah ni. Sebelum ni lain. Sebelum ni 2.5 flash, yang ni 2.5 pro kan. So ini model thinking model lah kan. Contoh apa dia dah? Please analyze apa dia? The recent crisis in Sudan. Tengok saya bila guna thinking model. So pertama dia ambil masa sedikit dan dia ini dia punya apa yang dia fikirkan, apa yang dia buat. Ini belum jawapan lagi ni. Kan. Belum jawapan lagi. So tadi saya sebut biasanya dia akan ambil masa untuk yang generate 1-2 saat saja kan. So model yang thinking model ni biasanya dia boleh dari dia boleh pergi sampai 56 saat kan. Tadi hanya 1-2 minit, yang ni boleh pergi sampai 56 saat lah kan. Bergantung kepada kompleksiti tu. Okey. So sekarang ni dah kena berubah dah ni. Sini jadi fast, sini jadi untuk Gemini sini dah jadi Gemini 3 Pro kan. Ini boleh didapati oleh semua pengguna termasuk pengguna percuma kan. Gemini 2.5 Pro atau sebelum ni sekarang ni Gemini 3 Pro diberi kepada semua pengguna termasuk pengguna percuma. Cuma kepada pengguna percuma dia ada limitation berapa banyak prompt yang kita boleh guna untuk satu hari. Sebelum ni dalam 3-4 prompt. 3-4 prompt kita kena tunggu esok pula lah untuk guna model reasoning. Tapi untuk Gemini 3 ni saya tak pasti berapa banyak yang dia beri untuk pengguna percuma. Okey, saya nak tunjuk kalau di dalam ChatGPT. Dalam ChatGPT kepada pengguna percuma sekarang ni ChatGPT 5.1 kepada pengguna percuma dia tulis ChatGPT sajalah, dia tak tulis 5.1. Sebenarnya dia pakai 5.1. Kemudian di dalam dia ada auto, ada instant, ada thinking. So thinking model yang ni. Tetapi dia bermula dengan model 5, dia ada auto. Auto ni maksud dia berdasarkan pada prompt anda. Kan? Kalau prompt anda tu indicate anda nak jawapan yang generic kan, so dia akan automatically pakai yang generic model lah kan. Kalau
anda kalau prompt anda tu indicate anda nak analisis yang mendalam programming, dia automatik akan pilih akan pilih thinking model kan. Okey, so jadi uh, anda kena berhati-hati dengan prompt anda untuk pakai ChatGPT ya. Dan satu lagi, untuk pengguna percuma, dia dia thinking model dia sebelum ni kan, kadang-kadang perkembangan cepat sangat. Sebelum ni dia hanya beri anda guna thinking model sekali saja satu hari kan. Sorry, saya kena refresh saya punya. uh, Dia gini, dia thinking model pula, dia ada, kalau sekarang version 5.1 kan, dia akan beri anda guna sekali saja model yang paling tinggi itu kan. Tapi selepas tu anda masih boleh guna thinking model, tetapi dia dia guna model yang lama sedikit, thinking model yang lama sedikit kan. Sebab sebelum ni 2.5 Pro antara thinking model yang paling top lah, dia dapat skor paling tinggi dari segi intelligent dia kan. Kemudian apabila ChatGPT perkenalkan 5.1 dalam the last couple of weeks, dia jadi top kan. So malam tadi bila Gemini keluarkan 3, Gemini dah kembali leads the scoreboard. Okey, so yang saya nak sebut tadi sama juga dari segi ChatGPT juga, dia ada generic dan dia ada thinking model, tetapi yang pemilihan tu dia buat secara auto kan. Kecuali yang berbayar. Yang berbayar ni kita boleh, dia ada auto yang dia akan pilih sendiri, tapi kita juga boleh pilih kita nak mood thinking model kan atau tidak kan. Okey. Ini lama sedikit. Sebelum ni kita nak pilih model di atas. Sekarang ni dalam beberapa minggu yang lepas, nak pilih model, dia berada dalam kotak prompt. Okey, perkara seterusnya. Okey, perkara seterusnya, dalam ChatGPT dipanggil Search GPT. Yang ini semua saya merujuk kepada chatbot. Sebab AI ni kalau dalam Google begitu banyak AI di dalam aspek lain pula. Ini saya merujuk hanya pada chatbot saja kan. Okey, yang kita kena tahu di sini ialah data ChatGPT ialah sehingga Jun 2024. Data yang dia dah proses, yang dia dah aggregate, dia dah dia dah ada dalam database dia lah kan. Gemini sehingga Januari 2025. Jadi kalau kita nak data selepas itu, tak ada. Kalau anda nak tanya kes Zara katalah, kes Zara di Sabah tu, tak ada dalam database dia kan. Cuma sekarang ni mereka ada buat satu sub engine kan, di mana kalau anda perlu maklumat terkini, dia boleh browse di dalam internet real time kan. Pada masa tu baru dia pergi dapat maklumat tu. Jadi kalau sebelum 2025, katalah sebelum ada pekalan data, katalah ada kes Zara lain sebelum ni, kalau anda tak berhati-hati bertanya, dia mungkin akan jawab maklumat daripada Zara yang lain kan. So sekarang ni dia dah ada engine tu kan. So engine tu akan cari maklumat
terkini kan. Dan kalau yang ni saya sebut sekejap lagi dalam slide seterusnya. Di dalam ChatGPT dia ada satu ikon untuk menandakan dia akan search dalam internet. So ikon globe kan. Ikon globe ni sekarang ni dia namakan web search. Jadi kita boleh hidupkan web search tu, dia akan cari dalam internet. So bila kita hidupkan web search tu, kan, dia akan, anda boleh tanyalah benda-benda yang terkini ke tidak, tak ada ni semua dia tak boleh jawab tanpa enjin tu. Termasuklah dia sekarang dia dah integrate dengan database cuaca, database sports. Jadi katalah cuaca, anda nak bertanya cuaca di Mekah pada minggu hadapan, semua dah ada kan. Tetapi bila anda guna web search ni lah kan. Okey, dalam ChatGPT dalam ChatGPT dia bukan sekadar boleh cari, bukan boleh cari info, juga boleh cari image. Kan? Contohnya saya kata carikan gambar kereta EV Peron 2 model terbaru. Kan? Dia akan bagi gambar. Bukan saja gambar, anda boleh juga minta YouTube, dia boleh buka YouTube. Kalau anda buka pada desktop, anda boleh tengok terus YouTube dalam desktop anda tanpa perlu buka YouTube lah. Maksud saya tanpa buka app lain untuk tengok YouTube tu. Dia boleh tunjuk image, boleh tunjuk YouTube, boleh tunjuk charts, boleh tunjuk map kan. So yang ni belum untuk Gemini, belum lagi. Tapi Google AI dia dah ada tool lain pula untuk menunjuk. Sekarang ni malah yang model terbaru, model 3 ni, dia menjanjikan bukan sekadar dia tunjuk image, dia akan tunjuk animation. Dia generate animation pada real time. Itu bakal keluarlah konsep dia dah keluarkan. Tetapi dari segi chatbot, ChatGPT dah boleh buat perkara tersebut. Google belum boleh tunjuk image lagi. Okey, kalau kita guna melalui Gemini dia tak ada ikon. So bila tak ada ikon, tapi dia ada engine tu ada, cuma ikon tu tak ada. Jadi kita kena dalam prompt kita sebaik-baik kita kena eksplisit lah perkataan. Misalnya anda kata tolong browse di internet untuk dapatkan info terbaru kes Zara yang di Sabah, katalah bulan Mac yang lepas, bulan Mac 2025, kita sebut secara eksplisit. Tapi kalau kes Zara tu berlaku sebelum, maksud dia dalam database dah ada, okey kan. Tapi kalau yang tak ada dalam database kan. Okey. Okey, next function. Study mode. Kalau anda ingat beberapa bulan yang lepas, study daripada MIT menunjukkan pengguna-pengguna AI ni dia punya kognitif level dia akan merosot bila kita pakai AI dengan lebih banyak. Kan? Kita jadi kurang berfikir. To certain extent, ya betul. Kan? Betul jika kita guna AI itu kita sub AI kita, kita sub kognitif kita kepada AI. Kan? Jadi tapi kalau kita guna, kalau study tu, saya baca study tu, kan, study tu kata kalau kita meletakkan
kepercayaan penuh kepada AI. Maksudnya kita guna AI tanpa kita sendiri uh, berfikir dengan baik. Tapi kalau kita guna AI dengan berfikir, tak ada masalah. Malah dia mungkin meningkatkan daya kognitif kita. Okey, tetapi sekarang ni Gemini dan ChatGPT dia keluarkan satu tool lagi di dalam chatbot dia, study mode. Nama dia mungkin berbeza lah kan, antara Gemini dengan Gemini dengan ChatGPT. Kan. So study mode ni dia kumpulkan apa yang dia buat dalam engine ni, dalam tool ni ialah bila saya sebut tool ni, saya sebut tool di dalam Google Gemini tu, dalam chatbot tu. Apa yang mereka buat ialah mereka buat satu tools yang instead of bila anda tanya dia bagi jawapan, dia akan memandu kita untuk memahami bagaimana untuk mendapat jawapan tu. So jadi kita terpaksa belajar. Bila guna AI itu kita terpaksa belajar kan. Jadi bila kita tanya tu, dia akan bagi jawapan pendek dan kemudian dia bertanya kita pula, adakah anda faham konsep ni kan? Adakah anda perlu penjelasan lanjut untuk perkara berikut kan? So biasanya dia tak pergi jawapan yang penuh, dia akan bagi jawapan step by step kan. Dan memang dia claim dia kumpulkan expert dalam pedagogi dan education ni kan, untuk bina this tool kan. Dia lebih kepada kita guna AI untuk belajar kan, instead untuk dapat jawapan kan. So sangat baik, tetapi pada siapa yang mengharapkan jawapan segera, anda jangan guna mood ni kan. Mood ni dia lambat sikit lah kan. Tapi sangat baik untuk membina kognitif kita, meningkatkan daya fikir kita. Daya fikir, daya faham kita. Okey, saya tunjuk study guide sedikit. Kalau dalam ChatGPT, ini untuk kita dapatkan tools dalam ChatGPT kan. So study guide ni nama dia Study and Learn kan, dalam ChatGPT. Teach me how to about trigonometry. Oh, saya tak offkan thinking mode tu. So jadi perlahan sikit. Patut saya kembali pada pada generic mode lah kan. Okey, so dalam Gemini, kan ni saya di Gemini, Gemini dan tools dia ada guided learning. So sama juga kan. Biasanya bila kita pakai study mode ni, kita mula dengan guide me, help me to understand, bantu saya, kan? Kita mula dengan perkara-perkara macam tu. Okey, apa yang saya nak sebut ni? Cuma Gemini ni menarik sedikit. Dia ada fungsi tambahan. Dia juga boleh tunjuk diagram. Kalau saya katalah saya belajar wave, sin, cosine, atau trigonometry ke kan, dia boleh bukan sekadar dia boleh pandu kita dalam bentuk teks, tapi dia boleh supplykan kita dengan diagram, kan, sangat membantu. Okey, next. Okey, deep research. Dah berapa fungsi saya perkenalkan? 4 ke? 5? 4 ke? 4. Okey, deep research. Saya tulis fungsi terbaru sebenarnya taklah baru sangat. Deep research ni pun dah, saya rasa dah hampir setahun dah juga
kan. Okey, deep research ni um, walaupun dia dah hampir setahun, saya kira sangat advance. Saya guna dengan begitu banyak kan. Um, kalau search tadi kan, dia akan search mungkin berpuluh, mungkin 10, 20, 30 sites, dan dia bagi dia bila dia search, dia bukan sekadar search, dia akan baca kan. Tapi oleh kerana sangat cepat, so jawapan dia cepat pun uh, masih ambil beberapa saat, kerana semua tu dibuat secara real time. Okey, kalau saya sebut tadi, kalau search tadi macam tu, dia akan masuk dalam internet, pada masa tersebut dicari maklumat tu kan. Okey, kalau thinking model tadi ialah dia analyze kan. Dia analyze, dia fikir, dia semak, kadang-kadang dia semak jawapan dahulu sebelum dia display kepada kita kan. Okey. So yang deep research ni, dia gabungan dua tu, tapi lebih daripada dua tu kan. Dia multi-step web search, research. Kalau web search tadi, apa yang dia buat ialah dia cari maklumat, dia baca, dia kumpul kan, dia kalau yang deep research ni, dia bila dia baca tu, in case dalam dokumen tu ada link kepada dokumen lain yang akan membantu dapat jawapan yang kita hendak, dia akan pergi masuk pula kepada website yang berkaitan tu, website ke atau PDF ke kan, sehinggalah dia dapat jawapan tu lah kan. So saya sebut tadi, kalau kita pakai um, thinking model tu, masa dia ambil maksimum, saya setakat ni pengalaman saya, maksimum dia 56 saat kan, 56 seconds to maximum. So dalam deep research ni, paling cepat 3 minit jawapan dia, dan dia boleh pergi pada 30 minutes kan. Tadi seconds, ni 30 minutes, bergantung kepada apa yang kita minta dia research lah kan. So that's mean dia masuk, dia begitu banyak sehingga kadang-kadang lebih pada 100 site, dan bila dia dalam 100 site tu, kadang-kadang kalau perlu dia masuk dalam next layer pula, untuk dapat jawapan dia proses, dia susun, dan begitu bergantung kepada kita minta. Kalau kita minta hasilkan report, dia akan susun dalam bentuk report kan. Dan saya pernah dapat result dia bila saya tukar dalam Microsoft Word. Result dia sehingga 70 muka surat plus. Kan. Dan saya puas hati dengan jawapan dia lah kan. Okey, oleh kerana masa yang begitu lama dia ambil tu, biasanya kita buat tu, kita boleh pergi minum kopi dahulu kan, lepas tu siap. Tapi kalau kita nak guna perkara lain, kita boleh buka tab lain yang kita boleh guna semula. Katalah kita pakai Gemini, bila kita dah buat deep research, kita dah tak boleh guna tempat yang kita guna tu, tapi kita boleh buka tab lain, kita masih boleh guna lagi Gemini kan. Sebegitu juga ChatGPT, dua-dua ada deep research. Malah tool lain pun saya tengok kebanyakan dah mula ada kan. DeepSeek pun ada, Grok pun ada kan, deep research kan. Deep research ni akan jadi lebih powerful jika dia combine dengan thinking model yang powerful kan. That's mean kalau deep research dalam Gemini, kalau anda boleh combine dengan thinking model 3.0 yang sekarang ni, kalau sebelum ni 2.5 kan, 3.0 Pro kan, kalau kita boleh combine, sangat powerful. Sekarang ni cuma untuk pengguna percuma, untuk pengguna percuma,
unfortunately sebelum ni Gemini dia tak beri anda combine di antara deep research dengan uh, 2.5 Pro. Kan 2.5 flash, 2.5 flash ni generic. 2.5 Pro ni yang thinking model. Kan dia hanya benarkan anda combine dengan 2.5 flash. 2.5 flash pun dah saya katalah sebelum ni kan dah sangat baik dah. Saya biasa dapat result dengan 2.5 flash dalam 30 pages something kan. Okay, so deep research ni saya guna dengan banyak lah kan dalam pelbagai. Unfortunately dalam PhD saya tak pakai lagi ataupun saya tak tunjuk pada student saya bagaimana lagi untuk pakai. Saya sendiri pun tak pakai untuk betul-betul dalam academic research. Tetapi dia bukan sekadar academic research, dia juga untuk business analysis, technical writing dan sebagainya. Apa yang saya nak sebut tadi? Sebab oleh kerana masa yang dia ambil lama, jadi prompt kita tu kena prompt yang baik lah. Cuma biasanya bila kita type prompt kita, dia minta feedback kita ni, betul tak anda nak cari ni. Maksudnya ada masa lagi untuk anda ubah suai prompt anda. Bila anda masuk prompt anda, biasanya dia akan tanya anda anda setuju tak dengan plan dia, bagaimana dia nak buat research dia akan senaraikanlah plan dia tu kan. Dan dia boleh katalah anda nak suruh dia buat satu paper journal kan, dan anda beritahu dia anda nak buat journal 6 pages ke, dan anda nak beritahu reference, anda boleh beritahu reference. Make sure the reference should be year 2020 and above, katalah kan. Anda boleh beritahu, dan anda boleh beritahu hanya reference journal saja, refer pada reference journal saja, dan anda boleh beritahu reference dia kena tulis dalam EPA ke, IEEE ke, semua dia boleh buat. Anda beritahu dia anda apa yang anda hendakkan tu. Saya kadang-kadang bukan sekadar analisis yang mendalam. Katalah saya nak tahu dengan detail berkenaan sekarang ni antara yang popular dalam AI ni AI agent. Saya nak tahu dengan detail AI agent. Saya minta dia tolong buat saya kan. Saya beritahu saya nak tengok aspek apa kan, tolong buat dalam bentuk bentuk report yang untuk pembaca untuk orang yang agak baru dalam bidang AI agent kan. Saya sebut semua perkara tersebut kan. Kemudian saya tekan enter kan. Dia akan buat, dia kata dia ambil 20 minit kan. Kejap lagi saya akan dapat satu report yang panjang berkenaan dengan AI agent kan. Cuma nak lebih cantik lagi, anda dapat dahulu, macam saya katalah saya nak cari tentang AI agent ni, anda dapat dahulu secara brief apa dia AI agent, sebab dengan anda dapat brief ni anda tahulah area semana yang anda rasa lebih anda nak fokus kan, untuk dia cari kan. Mungkin anda beritahu salah satunya anda tengok AI agent yang ada pada hari ini kan. Apakah app yang ada pada hari ini dan apa yang mereka boleh buat, kekuatan, strength dan weaknesses setiap satu agent itulah kan. Okey. Wow. Dah hampir 40 minit. ChatGPT boleh janakan pelbagai dokumen kan. Yang ini dah lama boleh buat. Ada boleh buat minta dia buat QR code. Walaupun QR code ni begitu banyak tool lain boleh buat, tapi dengan pakai satu ChatGPT ni saya boleh buat banyak benda. Saya boleh terus
masukkan ke dalam Microsoft Excel. Maksud dia saya minta ChatGPT ni masukkan perkara ni dalam Microsoft Excel atau Microsoft PowerPoint, Microsoft Word atau PDF kan. Katalah saya buat satu artikel, saya minta tolong convert this article to PDF form kan. So saya boleh download PDF kan. So semudah tolong janakan QR code kepada saya URL di bawah kan. Lepas ni anda boleh hubungi Coop, anda boleh minta dapatkan slide. Saya belum beri pada kod. Kemudian saya beri pada kod, anda boleh minta kan. So sekadar selingan, kalau anda scan QR code ni, anda akan dapat satu app yang saya bina dengan bantuan ChatGPT juga. App ni akan menentukan bila anda akan meninggal dunia. Kan? Anda kena cuba ni. Kan? Walaupun ada orang takut. Saya minta dia masukkan dalam PowerPoint, kan, maklumat-maklumat yang saya bina melalui ChatGPT. Saya minta dia terus masukkan PowerPoint. So dia masuk PowerPoint, sangat plain dari segi formatting dia. Tapi yang bagusnya, sebab info daripada ChatGPT ni ataupun info daripada Gemini ni, info dia tu, content dia tu agak menarik lah kan. Walaupun dia plain macam tu, tapi saya tak bimbang sebab PowerPoint sekarang ni dia dah begitu banyak template je. Apply je template, pada setiap slide pun ada boleh apply template, so jadi cantik kan. Pada saya lebih kritikal ialah kandungan dia tu kan, dan sangat Gemini sangat powerful untuk menghasilkan kandungan dia. Ramai orang pakai Gamma, ya memang Gamma ni antara AI yang baik untuk buat presentation kan, slide, tetapi Gamma ni dia tak, dari aspek kandungan dia kan, dia tak as powerful. Ni saya sebut ni info yang agak lama lah saya dapat. Saya tak pasti Gamma dah ambil enjin ChatGPT atau kadang-kadang mereka sekarang ni banyak juga tools yang dia guna enjin ChatGPT atau Gemini dalam tool tersebut kan. Tapi sebelum ni dia punya presentation cantik, tapi kandungan dia agak generik kan, berbanding dengan ChatGPT atau Gemini kan. Sebahagian kawan-kawan saya, sebahagiannya mereka dapatkan kandungan dia melalui ChatGPT dan mereka bawa pada Gamma lah untuk guna Gamma dari segi presentation tu kan. Tapi pada saya is good enough dengan pakai ChatGPT sebab saya boleh minta dia terus masuk PowerPoint dan kemudian saya boleh guna PowerPoint template. Okey, formula untuk Excel ini pun saya kira sangat banyak membantu pada orang yang banyak pakai Excel lah kan. Contohnya saya ada data ni, saya nak kira, saya ada tarikh lahir, saya nak bina satu kolom untuk kira umur, dan umur yang saya nak ni umur dalam bentuk tahun dan bulan. Misalnya daripada tarikh lahir tu dia beritahu umur dia ialah, dia akan beritahu 40 tahun 3 bulan umur dia kan. So saya akan minta ChatGPT atau AI lain semua, chatbot lain pun semua boleh buat ni kan. Beri formula, just kita copy formula tu paste ke dalam Excel. So jadi kan, bukan sekadar untuk kira tahun, umur dan bulan lah, untuk kira BMI, untuk menentukan BMI status, normal ke weight, underweight ke dan sebagainya, overweight ke kan, semua kita boleh minta ChatGPT buat formula. Bukan saja ChatGPT termasuk Gemini. Just minta formula termasuk kita nak buat grade kita kan, formula untuk buat grade semua dia boleh buat, asalkan kita beritahu konteks kita dengan tepat, macam mana cara nak menentukan tu kan, range sekian hingga sekian, yang tu kita kena beritahulah kan. Okey, ChatGPT dah lama dah ni dah boleh buat kan. Saya kira
setakat ni belum ada orang boleh, belum ada tool lain yang boleh buat macam ni. Kita upload Excel kita pada dia, kan. Instead of tadi kita minta dia bagi formula, kita ambil formula tu bawa ke Excel. Sekarang kita upload Excel dokumen kepada ChatGPT, kita minta, kan. Saya beritahu saya minta banyak terus sekali dalam satu prompt ya. Saya nak kira umur, kira nilai BMI, kira status BMI, juga generate pie chart kepada saya, kan. So dia boleh buat, dan kita boleh download file. Tadi kita upload pada dia file yang tak ada pengiraan lagi, kan. Kemudian dia dah buat pengiraan, kita boleh download, kan. Bila kita download, kita dapat tadi saya minta umur, dapat BMI, dapat status pun dapat, kan. Kadang-kadang oleh kerana saya pun minta chart tadi, dalam kes saya sekejap tadi, dia buat chart, dia tunjuk chart pada saya di luar, saya boleh copy and paste. Ataupun kadang-kadang dengan prompt yang sama, dia terus masukkan chart di dalam Excel tu. Yang tu dia tak konsisten sikit. Dalam satu prompt dia menghasilkan semua perkara, cuma kadang-kadang chart tu dia letak di luar Excel, data je di dalam Excel. Tapi ada case juga, dia terus letak ke dalam dokumen Microsoft Excel. Okey, bolehkah AI analisis yang ni saya sebut sekejap tadi, untuk analisis banyak file tak ada masalah. Yang saya sebut sekejap tadi itu, kalau file tu yang berkaitan dengan dia, butiran pekerja, katalah butiran pekerja berada dalam file yang lain, kan. So yang tu dia perlu, setakat ni pengalaman, dia perlu thinking model untuk menghasilkan jawapan yang tepat lah, kan. Okey, boleh berinteraksi, upload dokumen, kita boleh minta dia ringkaskan ke, boleh cerita pasal chapter 1 sahaja ke. Maksud dia kita interaksi dengan the whole document tu dalam melalui melalui prompt saja, kan. Selalunya kawan-kawan kita selalu hantar dokumen yang panjang-panjang. Perkara pertama saya buatnya lah minta diringkaskan dahulu, so saya akan dapat the whole idea tu, barulah kita pergi detail. Dan kalau perlu pun kita interaksi dengan AI, katalah tolong fokus pada chapter 1, dan tolong critically analyze strength and weaknesses apa yang dia tulis pada chapter 1 dan sebagainya lah, kan. Okey, bila sebut dokumen ni, proses dokumen, anda juga kena tahu ChatGPT ni dia tapi ni berubah. Sebelum ni dia hanya boleh proses hingga 200 muka surat sahaja. Jadi kalau anda beri dokumen 300 muka surat, dia hanya boleh baca sebahagian sahaja. Tapi dia tak, kadang-kadang dia tak beritahu kita. Jadi katalah dia baca the first 200 pages, sedangkan kita bertanya yang page 250, so dia tak boleh jawab. Atau kadang-kadang dia mistakenly jawab dengan tak betul lah, kan. Nampak macam power ayat dia, tapi sebenarnya dia dah mula, apa istilah dia ni, dia panggil, dia dah mula hallucinate, halusinasi. Maksudnya maklumat yang dia beri pada maklumat bayangan, bukannya maklumat tepat, tetapi walaupun ayat dia bunyi cantik, tapi sebenarnya dia ambil maklumat tu rekaan saja. So saya tak pasti terkini, tapi Gemini dia dah boleh pergi pada sehingga 1500 pages per file. Per interaction tu lah.
Kan. Uh, yang ini terutama bila kita deal dengan tesis lah kan. Kalau kata nak baca tesis, anda kena betul-betul make sure uh, dia masih bersama kita. I mean, uh, kadang-kadang kalau anda tengok dia mula jawab macam mengarut saja tu kan, kan anda dah bayangan TC tu ada apa kan. Tiba-tiba bila dia jawab tu nampak tidak berkaitan sangat atau tidak tepat sangat. Itu menunjuk dia dah mula hilang sebahagian daripada apa yang kita masukkan pada dia lah. Dan satu lagi yang kita tahu, walaupun tadi kita sebut 200 muka surat, kalau ChatGPT tadi, 200 muka surat, itu kalau teks saja. Kalau dalam tu ada image, dia makin sedikit lah teks, bilangan teks tu. Apa yang jadi ialah, satu lagi, bila kita sebut maksimum dia 200 muka surat, dia 200 muka surat tu termasuk input dan output. Jadi katalah anda masuk 200 muka surat. Bila anda masuk 200 muka surat, kemudian anda bertanya soalan dia dan kemudian dia jawab. Katalah dia jawab kepada anda 5 muka surat. Bila dia jawab 5 muka surat, that means dia akan hilangkan 5 muka surat yang dia dah ada sebelum ni. Dia hanya maksimum dia boleh retain maklumat tu 200 muka surat sahaja. Kan? Itu kalau ChatGPT sebelum ni lah kan. So yang tu sangat kritikal kalau kita analyse thesis ke dan sebagainya. Sebab bila kita makin banyak kita berbincang dengan dia dan makin banyak dia menjawab, makin banyak yang akan hilang daripada dokumen asal kita. Kan? Tapi Gemini dia boleh pergi pada 1500. Itu pun teoretikal lah. Kalau kita yang berbayar ni mungkin boleh pergilah sampai 1500. Tapi apa yang saya nak sebut, dia boleh terima lebih banyak. Dan kemudian satu lagi yang anda kena tahu juga ialah ChatGPT tidak bagus untuk membaca dokumen yang scan PDF. Walaupun nampak clean, tapi masih juga kalau dia scan dengan clean pun dia masih tidak boleh baca dengan begitu baik. Gemini boleh. Gemini, DeepSeek boleh baca dengan baik lah. Dia punya OCR dia sangat bagus. So dari that aspek saya rasa Gemini sangat bagus. Okey, yang ni pun saya rasa anda perlu gunakan. Kita instead of kita menaik, kita bercakap direct dengan dia sebab teknologi sekarang sangat bagus. Satu, teknologi audio dia bagus. Maksud teknologi audio bagus ni, dia boleh tahu bila kita berhenti, dia boleh tahu bila kita nak berhenti. Satu, kita berhenti. Kan? Bila kita berhenti, dia akan jawab lah. Kan? Satu lagi, kita beritahu, ChatGPT, saya ada kerja saya nak buat sekejap. Anda hold on kat belakang. Kan? Kemudian bila saya, itu saya akan, ataupun saya sedang membaca satu artikel, saya mungkin akan nak bertanya anda ada artikel, tapi sehingga saya bertanya anda tu, anda tunggu sekejap di belakang. Kan? Sekarang ni dia dah boleh sampai peringkat tu. Jadi kalau dahulu saya sangat tertekan guna sebab saya ni tidak seorang yang spontan kan. Kadang tiba dia dah jawab lah. Kita tak habis lagi soalan dia dah jawab kan. Tapi sekarang ni sangat bagus lah, walaupun masih tidaklah 100% sempurna kan. Tapi sangat bagus, sangat selesa kan. Dan segala database yang dia ada, begitu banyak maklumat tu, dengan bercakap pun boleh dapat. Anda boleh bincang benda-benda yang sangat kritikal dengan dia kan. Saya sambil memandu ke, katalah saya ada satu elemen saya belum selesai lagi, katalah saya nak pergi hari ini, tengah hari ini ada lecture, saya drive ke,
kan. Tapi ada satu elemen lagi saya masih belum puas hati lagi macam mana nak explain kat student kan. Sambil drive saya boleh bincang dengan dia kan. Uh, so kita kena pakai kan. Kalau ChatGPT dia ada button tu sama juga dengan Gemini kan. Untuk anda mula bercakap dengan dia. Sekadar info kepada anda, teknologi baru yang saya sebut tadi sekarang, audio dan advance, dia tanda geluk yang biru ni atas tu kan. So yang bawah ni yang tanda hitam-hitam macam tu teknologi lama. Teknologi lama tadi yang saya sebut sekejap tadi, kadang-kadang tak habis bercakap dia dah jawab kan. Bahasa Melayu dia sangat tak baik kan. Bahasa Inggeris okey, tapi walaupun bahasa Inggeris dia okey, kadang-kadang tak habis bertanya dia dah jawab. Kita tak boleh suruh dia tunggu kita kan. Yang lama. Teknologi baru ni sangat baiklah kan. Cuma untuk pengguna percuma tu, kalau dahulu dia bagi hanya 15 minit satu bulan, tapi sekarang saya rasa dia dah bagi banyak daily punya kan. Uh, uh, saya sebut dia ada ketikanya dia akan revert kepada teknologi lama kalau anda tersilap. Contohnya anda mula dengan teks dahulu, kemudian anda nak pergi kepada audio kan. Anda nak sambung dengan audio, dia tak jadi, dia akan ambil teknologi lama. Anda kena mula dengan new chat baru boleh dapat teknologi baru. Okey, dan saya bagi tips di sini. Pertama, pastikan teknologi baru. Yang kedua, sebaik-baiknya mulakan dengan kita mula beritahu ChatGPT kita nak buat apa kan. ChatGPT saya sekarang hendak berlatih, saya akan hadiri sesi interview kan. So anda bertindak sebagai panel dalam bidang apa sekian kan. Dan saya itu kemudian saya akan balas dan kemudian di akhirnya anda beri komen anda kan. ChatGPT saya nak belajar bahasa Arab kan, dah beritahu. So dia mulakan dengan konteks dahulu. Hi ChatGPT, di depan saya ni ada seorang yang bercakap bahasa Jerman. Saya hanya pandai bercakap bahasa Melayu. Bila saya cakap bahasa Melayu, anda translate pada dia dalam bahasa Jerman. Dan bila kawan saya jawab dalam Jerman, anda translate semula pada saya. Semua dia dah boleh buat sekarang ni dengan baik. Okey, Gemini. Gemini dia uh, uh, dia lebih beri masa pada kita untuk boleh bercakap dengan panjang. Cuma bahasa Melayu dia tak sebaik ChatGPT. Saya tulis di situ dia baik tapi tidak sebaik ChatGPT. Kadang-kadang tercampur dengan satu dua patah bahasa Inggeris dan sebagainya lah. Dah good enough. Tapi tidak sebaik ChatGPT lah kan. Dan kalau anda guna dia, bila dia tanda biru macam ni, hanya boleh guna melalui mobile saja untuk Gemini kan. Untuk ChatGPT dah boleh guna melalui desktop kan. Okey, bila tanda biru macam tu anda dah boleh mula bercakap lah dengan dia. Bukan tu sekadar saja, Gemini ni ada dari segi audio dia sangat baik. Selain pada bercakap saja, anda boleh buka kamera kan, dan boleh bercakap apa yang dia nampak dalam kamera tu kan. Malah anda boleh buka share screen, dia share screen kita boleh berbincang tentang apa yang ada di screen handset anda. Bila screen handset tu termasuklah kalau anda ada masalah guna app apa-apa, anda boleh tanya tanya Gemini ini Gemini. ChatGPT boleh juga tapi untuk yang berbayar saja. Ini untuk pengguna percuma pun boleh. Untuk pengetahuan anda sekarang ni, Gemini dia sebut dia beri dia ada satu dia panggil apa, package untuk pelajar. Dia sebut pelajar lah kan. Pelajar ni anda boleh dapat ChatGPT yang berbayar secara percuma kan, untuk 1 tahun. Dan untuk dapatkan tu anda kena guna email organisation kan.
So jadi ada beberapa kawan saya, um, kawan-kawan saya yang lecturer pun, dia guna organisation, dia dapat juga pro version. Itu pun saya boleh share kan kalau ada keperluan nanti kan. Saya ni memang dah guna yang berbayar kan. Okey, malah kita boleh upload dokumen dan boleh bercakap, instead of kita bertanya dalam bentuk teks, kita boleh bertanya dalam bentuk audio dengan dia, bertanya, seolah-olah kita berbincang dengan dia lah kan. Selain pada itu, Gemini dia boleh communicate dengan YouTube. Maksudnya kita boleh tahu apa yang ada dalam YouTube tu, boleh suruh summarize apa yang ada nanti dengan begitu mudah. Uh, Termasuklah sekarang ni dia sedang upgrade. Saya sudah guna dengan banyak kalender Google Calendar. Saya dapat info apa-apa tentang kalender, saya suruh Cik Imina tolong record ke dalam Google Calendar saya kalau tersebut kan. Sekarang ni. Okey, saya rasa masa dah, dah lebih pukul 11 ni. Saya tutup dengan last function lah kan. Ada berapa lagi termasuk yang menarik ni lah, melukis secara AI lah kan. Apa yang kita dah boleh buat, apa yang kita dah boleh, apa kelebihan dan kekurangan antara um, Gemini dengan ChatGPT. So Gemini Canvas ni pun dalam um, okey, ada satu soalan. Gemini boleh melalui audio. So jawapan dia boleh, tapi kita cuma yang kita kena fahamnya, kalau kita guna kita prompt melalui audio tu, dia dia sebenarnya dia hanya translate audio kita jadi teks. Dia tidak as intelligent as tadi. Yang tadi tu apa dia? Yang tadi itu kita bercakap direct dengan dia. Yang ni kita kita seolah-olah kita nak guna tag prompt yang tag, kita hanya buka dia punya suara, dia ambil suara kita tukar pada teks. Tapi yang saya sebut tadi tu, kita betul-betul kita terus dialog dengan dia. Kita bertanya dia, dia jawab, kita bertanya dia, dia jawab, semuanya melalui audio. Kalau kita yang dia tukar pada teks tadi, dia jawab dalam bentuk teks lah, dia bukan jawab dalam bentuk audio. Okey, Canvas. Okey, Canvas ni dia yang menarik dengan Canvas ni. Kalau dahulu Canvas ni dah lama, dah ChatGPT dah lama. Dia untuk kita menulis dan untuk buat programming secara collaboration. Maksud dia, kalau kita sebelum ni minta jawapan, dia akan bagi jawapan panjang, habis. Sama ada kita nak copy jawapan tu kan, ataupun kalau kita nak minta edit, kita beritahu kita nak edit apa, dia akan regenerate semula the whole thing kan. Kalau yang sekarang ni, yang Canvas ni, uh, saya cuba buka Canvas ni. Okey, Canvas. Dua-dua ada. Tuliskan artikel berkenaan kebaikan ejaan tu. Ada kawan kata sekarang ni jari-jari dah mula gemuk. Ini simple lah. Okey, kalau anda observe, dia buka dalam satu area. Dia buat apa yang kita minta tadi, dia buat dalam satu area. Di area ni, instead of anda bertanya macam tempat biasa, anda boleh terus kan, katalah uh, kita boleh terus communicate area mana kita nak.
Please enhance this introduction. Kalau anda lebih cantik lagi, anda oh sorry. Saya ni sebab skrin saya tak berapa nampak keseluruhan. Oh, dia dah ada berubah sedikit. Sorry. Okey, saya edit kan. So edit ni okey, bila saya highlight topik, katalah saya boleh interact terus dengan topik tu. Please make this topic attractive kan. Maksudnya kita interact terus di dalam dokumen kita buat tu kan. Okey. So kita boleh interact, malah kalau yang ni bawa sebelah ni ada suggest edit tu. Bila suggest edit ni ada tu, anda boleh kontrol panjang pendek kan. Sekarang ni yang asal ni, kalau anda naik ke atas ni, dia jadi, maksud dia anda minta dia dipanjangkan artikel tu. Kalau anda turun ke bawah, dia dipendekkan artikel tu. Kan? Katalah saya minta dipendekkan, dia akan pendekkan. Tapi dia akan pendek secara intelijen. Maksud dia bukan sekadar buang-buang macam tu kan. Dia fikir apa yang dia hendak buang kan. Kalau dia panjang tadi, dia tambah tu, selalu saya sebut, dia bukan sekadar sebagai filler, sekadar nak tambah je. Kan? Dia tambah secara intelijen. Maksud dia elemen apa yang boleh memperkuatkan artikel kita. Kan? Ini sebab tak habis lagi. Sepatutnya ada. Okey. Tadi panjang pendek, reading level, kepada siapa? Kepada college, pada graduate school, kan? Kalau turun ke bawah kepada kanak-kanak, kan? Kepada sekolah rendah, kepada tadika dan sebagainya. Dia akan ubah suai bahasa tu ikut, kan? Kalau atas ni mungkin dia akan jadi ayat dia more academic, kan? Dan sebagainya lah, kan? Dan sebagainya lah. Okey, satu untuk kita bekerjasama atau untuk kita interaktif pada artikel yang kita tulis. Yang kedua dari segi coding programming, tapi malah dalam Gemini ini ada banyak lagi dia punya keistimewaan. Kalau Gemini, canvas dia, sorry saya nak habiskan. Rasa tak syok cerita tanpa tunjukkan pada anda. Okey, sama juga dia ada tepi ni untuk panjang, pendek dan sebagainya. Kan. Tapi saya nak tunjuk pada anda, bukan sekadar tu. Kan. Yang ni dia banyak lagi feature yang dia bagi. Gemini ni lebih menarik, lebih advance lagi. Kan. Anda boleh control format dia dan sebagainya. Kan. Malah dia ada button, anda boleh tukar dia artikel tadi. Terutama kalau anda upload, katalah anda upload rancangan Malaysia ke-13. Anda upload rancangan Malaysia ke-13 pada dia, anda boleh tukar jadi web page. Dia akan extract maklumat tu, dan biasanya dia buat dalam bentuk grafik, dia letak dalam bentuk web page. Dia convert tu jadi web page, jadi infografik. Kan? Jadi maklumat yang kalau maklumat macam ni, dia sorry saya sebut dahulu kemudian saya tunjuk satu contoh. Dia boleh tukar pada jadi web page, dia boleh tukar pada infografik.
Dia boleh buat quiz. Katalah kita dah upload dia, kita tukar pada quiz. Boleh tukar pada flashcard. Boleh tukar pada audio overview. Maksud dia, dia present kepada kita artikel tu dalam bentuk audio. Dan audio tu biasanya dalam bentuk podcast. Dia akan convert tu jadi audio bentuk podcast, dua orang berbincang berkenaan dengan tu kan. Saya tunjuk macam mana dia buat infografik. Just klik je. Bila kita dah ada info kita katalah kita dah buat cantik dah tadi, kita dah masukkan maklumat-maklumat kita, kita minta dia tukar pada infografik. Saya nak tunjuk macam mana bila dia tukar infografik tu, daripada maklumat yang teks ni, dia jadi bentuk grafika. Tapi oleh kerana artikel kita ni taklah banyak data, kalau banyak data lagi cantik. Sebenarnya dia dah dia tunjuk pada anda, sebenarnya dia combine dengan apa ni? Dia combine dengan tool untuk buat chart dan sebagainya. Okey. Ni dia belum habis lagi ni. Dia tunjuk macam mana dia convert tadi dengan dalam bentuk programming. Tapi kita boleh tengok dalam bentuk result dia sekejap tadi. Ni sekarang belum habis lagi. Ya, ambil masa sedikit lah nak buat ni. Okey. Yang kita tulis tadi, tu kalau kita tulis, kalau kita upload dokumen yang macam saya sebut tadi, Rancangan Malaysia ke-13, sangat cantik dia. Dan anda boleh beritahu anda nak maklumat apa letak kan. Bentuk infografik. Okey, unfortunately 11:15 dah saya tapi apa yang saya plan tu saya ada dalam slide lah kan. Saya akan sharekan slide, saya akan beri pada Kop akan sharekan. Okey, so itu saja, saya kembali pada Cik Roshidi. Macam mana, ada minta nak tanya soalan? Cik Roshidi. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Zulkifli. Tapi ada soalan di bahagian chat tu. Mungkin kita boleh terjawab soalan ditanya tu. Okey, kejap. Saya buka chat. Soalan pertama, resource Gemini ni lebih reliable ke daripada ChatGPT daripada Prof. Maria Dr. Syahidah? Dia ada dua soalan. Soalan pertama. Soalan kedua, dia tanya ChatGPT ada limit, so agak disturbing bila in the middle of buat kerja. What about Canvas and Gemini? Okey, so saya pertama dari segi resources ni lebih kurang lah. Dari segi resources lebih kurang, tapi dari segi functions, itulah kalau Dr. Syahidah bertanya dari segi dari segi resources, kalau merujuk pada data maklumat dia, saya rasa lebih kurang. Tapi dari segi functions, saya rasa Gemini lebih banyak functions. Okey, limit, ChatGPT ni kedekut sedikit berbanding dengan Gemini. Gemini ni kaya kan, duit dia banyak, so saya pun agak takut juga dengan Gemini ni. Bukan takut kerana apa, takut kerana takut lepas ni kita jadi terpaksa bergantung dengan dia. Sebab dia, satu, dia banyak bagi yang percuma kan. Katalah tadi, suara saya sebut tadi, suara dia hampir tak ada, kalau kita cakap dengan suara hampir tak ada limit kan. Kalau Gemini sebelum ni, kalau ChatGPT hanya 15 minit dalam satu bulan kan. So, in that case, ChatGPT ni terutama bila kita nak serius lah. Bila kita buat serius, betul kita kena consider ambil yang pro kan, yang berbayar kan. Tapi Gemini tadi ada kan dia buka. Dia senang buka. Sebelum ni dia hanya bagi pada pelajar-pelajar di India saja. Sekarang ni nampak dia buka tapi untuk setahun saja. It's good enough lah kan, untuk kita rasa
sangat powerful kan, terutama 3.0 Pro kan. Okey, soalan yang lain. Soalan daripada cyber security. Apa dia tu? Apa saya tak, yang mana satu lah? Daripada Cik Nak Cyber Security, Cyber Security Malaysia, Doktor, apa akan berlaku kepada dokumen yang kita upload bila masuk dalam AI punya repository? Macam mana? Okey, secara umumnya tidak akan menghalang untuk Gemini atau ChatGPT untuk ambil info kita. Tapi tak semesti dia akan sebarkan lah. Tapi tidak menghalang. Mungkin soalan dia tanya tu, adakah dia jadi public data ataupun ada Ya, dia side boleh. of protection? Saya hanya boleh jawab macam tu. Dia boleh jadi public data lah. Tapi tidak semestinya. Tidak semestinya dia letak pada public data. Dia akan boleh, maksud dia baca maklumat tu, dia simpan maklumat tu, tapi tak semesti dia buka pada orang lah. Tapi nak lebih selamat lagi, untuk data-data yang secure jangan upload lah kan. Kecuali ada certain version sekarang ni, kalau ChatGPT dia ada ChatGPT Enterprise, kalau tu dia claim bahawa yang siapa pakai yang Enterprise tu, dia hanya simpan dalam ruang kita sajalah, organisation punya level. Okey, ada dua lagi soalan yang saya ingat kita habiskan soalan ni, lepas tu sekejap lagi kita akan buka untuk scan QR untuk attendance lah. Dr. Syahidah tanya pasal minta komen on Jenny AI and ChatGPT membayar tu. Lepas tu Cik Muhammad Ghazali Hassan tanya pasal digital footprint bila guna AI ni. Dua soalan. Dr. Zali kena sebut footprint tu refer pada apa dah? Okey, Jenny AI ni saya pun tak explore lagi. Tapi saya rasa mungkin bagus, tapi saya rasa dia spesifik kan, dia specialize dalam untuk research sahaja kan. Tetapi yang saya sebut tadi, yang 2 deep research tu pun good enough lah saya rasa. Kecuali kalau Jenny AI itu free. Saya rasa deep research pun good enough kalau kita guna dengan baik. Digital footprint ni merujuk pada lebih kurang jawapan saya tadi ke, atau ada perkara lain? Dia tak specify pula dari segi apa mungkin. Ya. Okey, ada lagi tak soalan dalam chat? Saya rasa tak ada dah kot. Itu saja. Okey, saya wrap up lah. Terima kasih. Saya bagi pihak Computing Professional Enrichment and Development Division lah, ataupun COP, Pusat Pengajian Komputeran, mengucapkan ribuan terima kasih lah pada Prof. Madya Dr. Ahmad Suki kerana sudilah berkongsi secara santainya untuk hari ini, secara percuma pula tu. Dan saya lihat pelibatan pun ramai, dekat lebih tadi satu ketika tu bercecah 100 lebih. Dan kami ucap ribuan terima kasih lah kepada semua yang terlibat. Dan mungkin kalau ada sambutan macam ni diterima, mungkin kita akan teruskan lagi sesi di masa hadapan lah. Ya, macam tu. Jadi dengan saya ni ada EO SOC, jadi Puan Aina dia akan share QR code lah. Okey, saya serahkan pada dia lah. Kita insyaAllah lah. Nanti kita akan share juga link rakaman semuanya tu recording untuk hari ni. Okey, saya stop dulu recording untuk hari ni, nanti kita share.